Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk double score tu, okay, macam mana kalau nak main kat pantai? Orang tanya double score macam mana nak setting dekat pantai basah. Okay, untuk pantai basah, button on tekan. Okay, button on tekan. Pantai basah ataupun dalam air. Dalam air terjun boleh juga pakai beach mode. Kalau ada gangguan mineral yang tinggi. Kalau tak ada, tak payah pakai beach mode pun tak apa. Boleh pakai yang park atau field. Okay, untuk pantai tolak ni Ni tolak ni, kiri kanan ni. Pasal nak dia, bila kita tolak kiri kanan ni, dia program ni akan berjalan. Saya nak pergi pantai, ni gambar pantai. Saya tolak ni Tolak ni pantai. Okay, tolak yang ini pantai. Okay, ni bila dekat-dekat pantai, angkat controller ni, buat noise cancel. Tekan button ni, jangan lepas. Buat noise cancel dulu. Step yang sama. Buat noise cancel, buat ground balance. Okay, cuma untuk beach mode, dia pakai multi frekuensi dia tak ada single frekuensi. Okay, nak buat kat mana ground balance? Tekan button ni. Okay, yang ni kan ground balance. Okay, katalah saya nak buat manual. Saya lebih suka manual. Saya tekan ni, jangan lepas. Ni tanah, saya angkat, saya pump. 1, 2, 3, 4. Buat 4 kali pun boleh. Okay, right. Kalau tak nak buat macam tu, nak jalan auto, tekan sekali saja. Pump, tekan sekali, nampak tak dia ada naik ikon ni. Tu maksudnya dia auto. Kemudian boleh terus swing. Kalau kita tak nak tukar apa-apa, kita try swing. Terus swing. Swing, langgar barang. Nampak langgar barang? Ni sensitivity Sensitivity ni kalau rasa nak dalam lagi, tambah je. Jangan ambil maksimum. Maksimum mesti dia akan ada gangguan. So yang ni boleh adjust ikut kita punya kesesuaian. Kalau mesin ada gangguan, kita rendahkan sikit. Okay, contohnya ni, bila langgar barang. Nampak bunyi jelas Tekan pin pointer, tekan ni jangan lepas. Lalukan balik semula. Tu dia dah bunyi pipi tu. Maksudnya barang tu berada betul-betul dekat shaft tengah bawah coil tu, baru kita gali. Alright, itu saja Alright. Tu basic asas cara pakai lah. Okay, untuk air terjun pun semua sama. Kalau air terjun, kalau kita nak kalau dia tak ada gangguan, kita boleh pakai mana-mana pun boleh. Nak pakai single frekuensi M2, M3, M3, 5 single frekuensi pun boleh, tak ada masalah. Okay, nak all metal, tekan je sekali sini. So dia ambil all metal semua. Alright, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.